Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat. Sebelum kita baca pada dalam daurah kita ni, surah yang pertama, suratul Alaq, kita sambung muzakarah berkenaan dengan latar belakang keadaan ketika mana surah ni diturunkan. Pagi tadi kita sudah sebut dah asas bahagian usul tafsir, dan bila kita buka Quran supaya kita tidak lari tajuk, supaya kita boleh fokus dalam daurah kita ni. Maka pagi tadi kita sudah bicara dalam usul tafsir ada 5 perkara bila kita buka Quran, bila kita baca Quran. Pertama sekali yang perlu kita bagi tumpuan adalah tetap Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita. Tetap Allah. Yang kedua, tetap akhirat. Ini tajuk yang penting yang kedua. Setiap muka surat. Pertama tetap Allah, yang kedua tetap akhirat. Yang ketiga tetap ahkam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat tetap kisah-kisah orang yang soleh di kalangan para anbiya. Bagaimana usaha mereka taat pada Allah, bagaimana amalan mereka taat pada Allah, diajak mereka taat pada Allah, bagaimana usaha yang mereka buat sebagai panduan pada kita. Dan begitu juga apa yang berlaku pada orang yang menentang Allah, apa yang berlaku pada orang yang menentang Allah, kaum-kaum yang menentang Allah, kerajaan-kerajaan yang menentang Allah, sejarah, cerita-cerita sejarah, cerita-cerita yang benar yang pernah berlaku sebagai panduan pada kita. Itu yang keempat, tetap Allah, tetap akhirat, tetap hakam Allah, tetap kisah-kisah. Dan yang kelima, golongan sesat. Golongan sesat, sama ada sesat musyrikin Mekah, sesat Yahudi, sesat Nasara, sesat munafikin. Jadi 4 golongan sesat utama. Semua kesesatan yang pelbagai sampai hari kiamat, dia mesti asas dia daripada 4 kesesatan. Sudut dia dari syirik ke, dari sudut Yahudi ke, dari sudut Nasara ke, ataupun dari sudut munafikin. Jadi dia gabungan semua ni, maka berlaku kesesatan yang dalam Quran sebut 4 perkara, 4 jenis kesesatan. Jadi 5 perkara ni sebagai asas yang hadirin-hadirat kita kena sentiasa muzakarah supaya kita tergambar dari kepala kita sentiasa. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita bagi tahu pagi tadi berkenaan dengan daurah kita ni, kita akan ikut turut tanuzul Quran. Dan bersama daurah kita ni tadabbur Quran ni, kita akan sama-sama selami dan hayati sirah Nabi sallallahu. Sebab tu kita mulakan dengan suratul Alaq, sebab kita nak tengok sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting yang pagi tadi yang kita muzakarah. Dan sekarang ini sebagai tambahan, suasana ketika mana Allah Taala utuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi tadi nak sikit kita bagi tahu bila Allah SWT pada Nabi berlaku peperangan di antara Rom dengan Parsi. Sebenarnya sebelum tu lagi Rom dan Parsi berperang tahun ke 904 miladi. Tahun 904 berlaku peperangan di antara Rom dengan Parsi. Masa tu Nabi umur dah 34. Sebab Nabi diutuskan ketika mana Nabi umur 40 tahun, 910 miladi Nabi diutuskan. Mana Rom dan Parsi berperang masa 904 miladi. Masa Nabi umur 34, tak jadi Nabi lagi. Jadi masa 910 Nabi dibangkitkan, diutus sebagai utusan. Dan ini suasana dia, mana Rom dengan Parsi tengah perang. Sebab tu keadaan Nabi, apa yang berlaku pada Nabi, mana sama ada Rom dan Parsi ni, mereka tak boleh nak ganggu. Sedangkan dakwah yang dibawa oleh Nabi ataupun usaha yang dibawa oleh Nabi ni benda yang dilarang. Benda yang mana sama ada Rom dan Parsi, mereka tak suka benda ni, perbaharuan, percubaan, tidak disuka. Itu dari sudut kata-kata geopolitik sekitar Nabi ketika mana Allah SWT utuh Nabi. Yang kedua,
orang Mekah sendiri lagu mana, supaya kita faham bagaimana Allah Ta'ala guna Nabi sebagai asbab hidayah pada seluruh manusia, bagaimana Nabi bina. Kita jangan beranggap bahawa Quraisy ini satu golongan seperti mana Arab Badui, orang yang tidak ada tamadun. Tidak. Nabi ni daripada Quraisy. Dia orang Mekah ni kebanyakan daripada Quraisy. Quraisy ni keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Jadi orang Mekah ni sesat ni 200 tahun sebelum Nabi diutuskan. Yang menyesatkan Amr bin Luhai. Quraisy ini nama Fihir bin Malik ataupun Nadar. Jadi Quraisy ni khususnya mereka orang yang mana ada tamadun lah. Saki baki amalan mereka ni seperti mana kita, haji ada lagi, umrah ada lagi, korban raya haji seperti mana kita ni, walaupun diubah sikit sebanyak. Perkahwinan macam kita, bersunat macam kita, perkahwinan ada wali, ada saksi, ada mahal, sama dengan kita, sama. Ini daripada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Jadi kebaikan-kebaikan Muhammad tetamu, tolong orang, itu ada, asasnya ada. Dari sudut nizam kehidupan mereka teratur. Dari sudut politik mereka ada Darun Nadwah. Jadi apa-apa keputusan besar nak buat, maka ketua-ketua kabilah ni, ketua-ketua keluarga yang besar ni akan berkumpul di Darun Nadwah. Dari Darun Nadwah tu ada kepala-kepala dia, dan mereka telah bahagikan sama ada untuk urusan luar negara ataupun dalam ni mereka bahagi dengan sempurna. Bahagian urusan perniagaan ke Yaman, ke Syam, sama ada musim sejuk, musim panas, siapa buat hubungan dengan Yaman, siapa buat hubungan dengan Rum, siapa buat hubungan dengan Parsi, siapa buat hubungan dengan Mesir, siapa buat hubungan dengan Mesir ni, Quraisy telah atur dah. Dia ada dah orang dia ada dah. Seperti mana Amr bin As, dia wakil Quraisy, buat urusan dengan Raja Habsyah. Hashim bin Abdul Muttalib dah buat hubungan dengan Rum, dia Abu Sufyan. Jadi mereka sudah atur dari sudut urusan yang Allah Taala sebut dalam Quran, ila fi Quraisy ila fihim. Itu start tu kehidupan mereka begitu tersusun. Ada pun dari sudut dalam yang mereka telah bahagikan, siapa dia ambil tanggungjawab bahagian Kaabah, bahagian minum air pada orang haji, semua tu diberi tanggungjawab dia ada nama-nama dia ada keluarga-keluarga dia. Tapi yang pegang semua tu Quraisy belaka. Quraisy ni terbagi besar, keluarga yang besar. Jadi Allah Ta'ala hantar Nabi dalam keadaan satu kehidupan dia begini. Begitu teratur. Dari sudut agama, ini wasak. 200 tahun sebelum Nabi diutuskan, datang Amr bin Luhai telah ubah, telah mula timbul ke masuk ke berhala dalam di kalangan amalan orang Mekah. Jadi ini latar belakang ni hadirin-hadirat. Kita kena ada gambar dia. Kita nampak gambar dia. Kita jangan faham Quraisy ni macam orang tidak ada tamadun, orang tak cerdik. Tidak. Dari sudut politik mereka ada dari Darun Nadwah. Dan mereka ada raja, tak ada raja. Dia keluarga besar Quraisy lah. Dia tidak ada satu satu orang yang dirujuk, tidak. Dia macam yang kita kata sistem syura lah. Sistem syura. Percubaan ada dibuat zaman ketika mana sebelum Nabi diutuskan, untuk ada orang yang mana di kalangan Quraisy ni nak jadi raja, nak menguasai Mekah. Mereka cuba bina hubungan dengan Rom, cuba hubungan dengan Parsi, nak minta Rom buat surat lantik dia sebagai wakil Rom, sebagai nak menguasai Mekah. Tapi tak berjaya belaka. Sehingga ada satu usaha yang dibuat di kalangan mereka sendiri juga, nak jadi raja Mekah ni. Dia salah seorang buat hubungan dengan Rom, buat surat bagi tahu Rom lantik aku jadi raja Mekah. Jadi kamu semua ni warga besar ni kena bai'ah lah, kena bai'ah. Tapi tak ada orang peduli. Ketika itulah Quraisy, salah seorang keluarga besar, bangun iklan di Kaabah, perkataan-perkataan yang masyhur mereka ucap. Mereka bagi tahu, nahnu qaum laqah la tamlik wa la tumlak. Ini perkataan yang masyhur yang diucapkan oleh pembesar Quraisy ketika itu sebelum Nabi diutuskan. Kita boleh gambarkan daripada ucapan ini, maknanya Quraisy ni dia iklan di Kaabah, kami ni kaum yang mana laqah ni yang kami tidak akan tunduk pada siapa-siapa. Kami tak akan tunduk pada siapa-siapa. Tak ada siapa boleh menguasai kami.
Tak ada siapa boleh menguasai dia. Kami pun tak akan kuasai orang juga. Keadaan kami begini ni tak ada orang boleh ganggu. Dari sudut politik dia tak ada siapa boleh ganggu. Sebab tu hadirin hadirat, bila berlaku peperangan di antara Rom dengan Parsi, kita bagi tahu dari tahun 904, masa tu Nabi 34 tahun, tak terjejah perniagaan Quraisy, tak terjejah perniagaan orang Mekah, tidak terjejah. Mereka boleh pergi niaga di Syam, mereka boleh pergi berniaga di Parsi, di Yaman. Yaman ni bawah Parsi. Jadi musim panas mereka pergi ke Syam, musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Jadi tidak ada halangan. Sebab mereka tidak tunduk pada mana-mana kuasa. Dan ini statement Quraisy sehingga masyhur. Mereka elak di Kaabah bahawa kita bila berlaku perbelahan di antara Rom dengan Parsi itu, kita tak terlibat dengan siapa-siapa. Walaupun percubaan itu ada, di setiap zaman kan ada. Kita ada orang bila dia rapat dengan Rom, bila dia rapat dengan Parsi, maka dia tawar pada Rom, dia tawar pada Parsi. Mekah tu serah pada aku, cuma kami tak bantu kamu saja. Kamu buat surat tapi tak berjaya. Sebab Quraisy semua sepakat, masyarakat Arab semua sepakat bahawa nanti Quraisy sebagai urus secara umum, dan mereka tak tunduk pada Rom, mereka tak tunduk pada Parsi. Dan ini keadaan dia. Jadi sebab tu kata kaum yang mana cuma bapa Rom tak kuasai Mekah, bapa Parsi tak kuasai, tak pada. Mekah bukan ada sumber apa pun. Dia tidak ada sumber ekonomi, tak ada apa. Mereka berniaga harap kerana Kaabah, kerana Masjidil Haram saja. Dia manipulasi daripada kerosakan agama, bidah-bidah yang mereka wujudkan di kalangan Quraisy ni kan, selepas dirosakkan oleh Amr bin Luhai ni, yang mana mereka ubah macam-macam. Jadi bila bid'ah tu jadi faktor ekonomi, maka kesesatan akan bertambah. Mereka lah untuk pujuk semua kabilah Arab tu mari buat haji kan, mereka tawarkan letak berhala di atas Kaabah. Jadi letak berhala di atas Kaabah sebenarnya salah satu usaha bagaimana untuk menyatukan semua kabilah supaya sentiasa ada hubungan dengan mereka. Dan bila nak buat haji, maka macam-macam fatwa yang dikeluarkan oleh di kalangan Quraisy. Baju-baju yang pernah yang digunakan untuk melakukan maksiat tidak layak untuk tawaf di Baitullah, maka kena tawaf dengan telanjang, kecuali kena sewa baju dengan Quraisy. Jadi dia jadi faktor ekonomi. Jadi sebab tu kesesatan itu bertambah. Bahkan pengharaman binatang-binatang al-an'am ni pun dia berkaitan dengan sebahagian binatang-binatang boleh dimakan oleh kita kata tok lebah. Hak ni boleh makan pada orang lelaki, hak ni macam-macam. Dia ada kaitan dengan ekonomi. Jadi amal-amal bid'ah begini bila jadi ekonomi, maka dia akan merosakkan masyarakat. Bila kebenaran mari dia jadi suka. Jadi ini hadirin hadirat sikit sebanyak latar belakang ketika mana Allah SWT utuskan Nabi, dan kita tengok sama-sama kita hayati bagaimana melalui perantaraan usaha yang telah dibuat oleh Nabi SAW ni, Allah SWT amkan hidayah dalam keadaan begitu, dalam keadaan status politik keadaan Mekah bukan caca marba orang tak tersusun Nabi mari, tidak. Dia begitu solid sebenarnya, begitu solid. Seperti mana kita bagi tahu tadi, kalau ikut cara pemikiran kita sekarang ni, kita terkesan dengan keadaan suasana kan? Bila Allah Taala utus Nabi jadi Nabi, cara yang tepat pada pandangan kita untuk Nabi buat gerakan sebenarnya masuk darun nadwah, pujuk semua ahli nadwah dengan supaya tidak berlaku pertemuan ataupun perbalahan, perselisihan, sebab anak beranak sendiri, keluarga sendiri. Tapi tidak begitu. Kita boleh tengok sama-sama, kita tengok melalui surah Al-Alaq lagi Allah Ta'ala jelaskan pada kita. Jadi begini latar belakang dia, hadirin hadirat. Bila Allah Ta'ala utuskan Nabi, tahun ke-10 Nabi berada di Gua Hira. Ketika itu datang wahyu Allah SWT. Mana 6 tahun Rom dan Parsi tengah balah, tengah sengit tu. Sebab tahun ke-14 tu Parsi menguasai Baitul Maqdis. Tahun ke-14 maknanya tahun ke-4 Nabi jadi Nabi. Tahun ke-4 Nabi jadi Nabi. Keadaan penuh tekanan dia tu. Sebab tu bila ghulibatir Rum dikalahkan tu. Maka turun dalam sekitar keadaan begitu. Jadi kita baca dulu untuk keberkatan majlis kita ni. Dan kita baca Amba baca satu ayat, tuan-tuan ikut satu ayat. Kita akan baca. Cuma bila kita muzakarah
Tak, kita jelaskan makna dia, kita terjemah tu, kita tak ikut apa yang kita baca lah. Tak, kita akan habiskan, kita baca sikit saja. Tak, sebab tu kita subuh tu kita tak buat lebih, sebab subuh ni satu-satunya bila kita tadabbur kita baca habis. Maknanya kalau subuh tu habis 30 habis sungguh, baca pun habis, terjemah pun habis. Kalau daurah ni kita baca sikit lah, syarah tu habis, syarah tu habis. Kita tak ikut baca, kalau ikut baca tak ada, kita tak ada. Tapi kalau subuh kita tu biasanya habis serta dengan bacaan. Jadi kita baca buka suratul Alaq. Kita tak mula dengan Al-Fatihah sebab selepas surah Al-Alaq, surah Al-Qalam, surah Mudassir, surah Muzammil, kemudian surah Fatihah. Surah Fatihah. Jadi kita ikut seperti mana tertib surah ini. Muka surat 597. Muka surat 597. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, hadirin hadirat. Wahyu pertama yang turun pada Nabi, suratul Alaq, ada siapa ayat kita baca tadi? 5 ayat pertama. 5 ayat pertama. Jadi ayat seterusnya turun selepas tu. Dan hak ni kita tak boleh nak ikut, kita tak boleh nak buat benar-benar seperti mana turun. Tak, sebab tidak ada rekod, tidak ada rekod. Bila tu hak tu tak ada. Banyak ke ayat tidak ada asbabun nuzul, semuanya secara umum saja, secara umum saja. Jadi kita akan baca tu sampai habis bila kita muzakarah, bila kita terang makna dia. Tuan-tuan kita semua maklum ni kisah yang masyhur. Bila Nabi berada di Gua Hira, Nabi duduk di Gua Hira, dia pandai ke arah Mekah. Jadi kita sama-sama dalam daurah kita ni, kita hayati supaya kita dapat kefahaman yang sama. Jadi kita cuba selami bila kita baca Quran dalam daurah kita ni, hadirin hadirat, kita cuba selami keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama kita kata Nabi berada di Mekah ni, Nabi telah usaha tengok kerosakan yang berlaku dalam masyarakat. Berlaku kerosakan, cuma kita bagi tahu tadi, di sebalik kerosakan itu bukan sepenuhnya, hadirin hadirat. Masa sakibaki amalan Nabi Ibrahim masih ada, perkahwinan Nabi, cara Nabi Ibrahim, amalan haji, amalan umrah, asah dia tu masih ada. Dari sudut agama orang Mekah tahu tentang Allah SWT. Bukan orang Mekah ni bukan seperti mana kita, tidak ada wallah alam seperti mana musyrikin zaman kita ni. Orang Mekah ni mereka tahu tentang Allah, sebab mereka ni keturunan Nabi Ibrahim, dan amalan-amalan yang mereka buat daripada Nabi Ibrahim. Jadi sebab tu nama ayah Nabi ke Abdullah, adik-beradik Nabi, adik-beradik ayah Nabi, Nabi Muhammad bin Abdullah. Jadi pak saudara Nabi Hamzah, pak saudara Nabi juga Abbas. Kita ni kita tahu ni orang Islam. Pak saudara Nabi juga Abdul Uzza, Abu Lahab. Abu Lahab ni pak saudara Nabi. Abdul, nama dia Abdul Uzza, tengok. Ayah Nabi sendiri Abdullah. Jadi tok Nabi tu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, anak dia ada nama Abdullah, ayah Nabi. Anak dia ada nama Abdul Uzza. Jadi kita boleh faham daripada nama yang mereka namakan anak-anak mereka ni, dia bukan ayah Nabi yang nama Abdullah, ramai lagi sahabat-sahabat yang nama Abdullah, yang nama Abdullah. Jadi Abdullah ni masyhur, hamba Allah. Jadi secara umumnya orang Mekah ni dia tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah ni terlampau tinggi dak. Allah terlampau agung dak.
Sebab tu orang Mekah tak boleh terima Nabi ni, sebab mereka rasa tak pandai manusia seperti mana mereka Nabi, mereka pandai Nabi. Ni pun satu perkara yang perlu kita muzakarah juga, biar kita faham, supaya kita tak terkesan dengan kita. Kadang-kadang penulis sirah Nabi ni dia lebih-lebih kan gambar keadaan Nabi sehingga bertentangan dengan apa yang digambarkan oleh Allah dalam kitab dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran, bila kita tengok pandangan orang Mekah terhadap Nabi ni manusia biasa. Pandangan dia manusia biasa. Pandangan dia, yang mereka tak boleh terima Nabi SAW ni utusan Allah, kerana mereka beranggapan seperti mana manusia biasa. Seperti mana manusia biasa. Kalaulah Nabi daripada lahir luar biasa, perkara pelik berlaku dan cerita ni makruh di kalangan mereka, tentu dah mereka terima dah. Tapi tidak begitulah. Quran gambar kan, kita lupa nota yang kita buat, kita kumpulkan ayat-ayat Allah SWT yang gambar keadaan Nabi SAW. Jadi kita kembali semula. Bila kita baca Quran, kita sama-sama nak selami keadaan Nabi SAW. Nabi usaha bagaimana untuk islah orang Mekah, kepincangan yang berlaku, kerosakan yang berlaku di kalangan Mekah ni. Nabi telah usaha dengan kudrat Nabi, dengan kecerdikan Nabi, tapi tak berjaya, sehingga Allah SWT campakkan dalam hati Nabi rasa nak bersendirian. Itu Nabi pergi ke Gua Hira. Jadi Nabi duduk menghadap ke arah Mekah, pandai ke arah Mekah, dengan perasaan apa dia, dengan fikir tentu sekalian bagaimana orang Mekah dapat diislahkan, bagaimana nak islah orang Mekah. Jadi ini salah satu cara untuk mudah kita faham bila kita baca Quran. Kita kena baca Quran dengan mizaj, dengan jiwa, dengan perasaan. Seorang bagaimana melalui perantaraan, bagaimana Allah Ta'ala dapat islahkan umat ni, bagaimana Allah Ta'ala dapat jadikan umat ni umat yang terbaik, bagaimana Allah dapat kembalikan umat ni seperti mana generasi para sahabat ni. Kalau kita fikir zaman kita ni, seperti mana Nabi ketika mandi Gua Hira, tempat Nabi duduk pandai ke arah Mekah tu, tentu ni fikir Nabi. Apa nak berlaku pada orang Mekah ni? Bagaimana nak buat kerosakan yang berlaku ni? Kerosakan yang begitu tu, walaupun kita kata pernikahan tu ada seperti mana zaman kita, tapi perkahwinan yang rosak dari sudut muamalah begitu teruk juga. Begitu juga. Dan Nabi orang jiwa yang bersih. Nabi jiwa bersih daripada awal lagi. Tengok keadaan begitu tempat jahiliah. Jadi orang begini, Allah Ta'ala turunkan Quran, turunkan wahyu pada orang yang begini, fikir bagaimana untuk islah. Jadi bila kita baca Quran, kita kena ada jiwa ni, kita kena ada jiwa ni. Bagaimana melalui perantaraan kita, Allah Ta'ala gunakan kita jadi asbab hidayah kembali ke manusia pada Allah. So, bagaimana manusia dapat taat pada Allah SWT, dan Allah Ta'ala guna kita. Nak buat lagu mana? Mula-mula nak buat lagu mana? Dan kita tengok Nabi, maka Allah Ta'ala turunkan wahyu. Dia wahyu pertama ni surah Al-Alaq. Wahyu pertama ni surah Al-Alaq. Dia tengok 5 ayat pertama ni. Surah 5 ayat pertama ni tentang apa? Tentang Allah. Tengok Allah Ta'ala perkenalkan diri dia. Allah Ta'ala kata apa? Melalui Jibril AS, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad. Baca. Maf'ul bih tak ada. Iqra, bacalah. Baca apa? Baca dengan nama Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu? Yang mencipta. Tengok. Baca apa dia tak ayat. Sebab tu dia bagi takdir. Sebab tu Quran ni dia bukan nak bagi maklumat, dia nak menggerakkan. Sebab tu Jibril bagi jumpa Nabi, Iqra. Nabi kata apa? Ma ana biqari. Ma ana biqari. Aku tak boleh baca. Aku tak boleh baca. Bukan sekadar nak suruh baca, bahkan nak bagi tahu baca. Sebab tu Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sebab tu hadirin hadirat, supaya kita tak lari tajuk kan, bila Allah Ta'ala wahyukan pertama kepada Nabi melalui Iqra kan, dan Nabi paling pahal sekali baca apa dia. Sebelum kita nak kata umat ni umat tamadun, umat ni kena baca, dan umat ni jadi mundur sebab masa baca umat ni terlampau nak banding dengan orang Eropah, orang ni tak, mereka baca dia kalau nisbah ke berapa je betul-betul tak. Kita tengok orang yang terima wahyu dulu, semudah tu sebenarnya. Nabi orang terima wahyu, dan Nabi pergi baca ke lain, Nabi pergi cari. Ada Nabi pergi jumpa ahlul kitab, minta kitab Taurat mana, syarah-syarah demo nak baca belakang. Kita tengok Nabi. Bahkan sebaliknya, bila Sayyidina Umar sendiri, tengok Sayyidina Umar ni, dia punya fikrah, dia punya pendapat dia hampir nak menyamai wahyu, sehingga Nabi berkata, kalau ada Nabi selepas aku, Sayyidina Umar.
Dia senoma, dia ada teman dia, sahabat dia, saing dia masa zaman jahil di kalangan ahlul kitab. Dia pergi ziarah masa di Madinah lepas hijrah kan. Dia saing dia ahlul kitab bagi syarah-syarah Taurat, kitab-kitab Taurat. Yang mereka yang saing dia telah buat nota, kita kata nota. Nasihat-nasihat yang baik, wahyu daripada Allah Taala juga. Dan Sayyidina Umar bila tengok kitab tu, Sayyidina Umar approve. Sayyidina Umar kata, bagus benda ni. Benda ni molek ni. Tapi sebelum nak baca, sebelum nak sebar, pergi jumpa Nabi dulu. Nak bawa kitab Taurat tu, pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya jumpa kitab yang baik. Payah. Bila Nabi tengok saja, berubah wajah Nabi. Berubah wajah. Tengok. Sebab tu kita kata kita terlepas pandai benar. Sehingga bila kita lari tawajuh, ayat pertama lari tawajuh dah, kalau kita lain dah. Kita lain. Supaya kita tak lari tawajuh. Dan Nabi tak ada kitab lain, ini kitab dia. Dan para sahabat tidak ada kitab lain, ini kitab para sahabat. Dan dalam masa yang singkat saja, tak sampai 30 tahun, 2 empire jatuh. Bukan main-main. Bukan kecek kosong. Kita banyak kecek kosong. Kita banyak buah. Tak, kita kata tugas-tugas ni habuk tak ada. Sahabat tengok 2 empire jatuh, bukan senang. Dan ini permulaan dia. Dan ini bermula islah. Nabi yang sama ada, Abu Bakar yang sama ada, Sayyidina Umar yang tak berlaku perubahan apa-apa. Semata-mata tubuh Nabi, semata-mata Abu Bakar kan, kita kata tokoh-tokoh besar ada dah. Tapi tak berlaku perubahan. Perubahan hanya berlaku bila bermula turun wahyu. Bila Nabi terima wahyu. Bila para sahabat terima wahyu. Dan ini wahyu yang pertama turun ni. Sebab tu kita kena rasa besar. Ana lupa sebenarnya apa ni, sebelum kita baca Quran kita kena baca dua hadis dulu. Hadis Ibnu Abbas dengan hadis Abu Zar. Hadis berkenaan dengan iman. Sebab ini tertib para sahabat. Kami belajar iman dulu, barulah kami belajar Quran. Sebab ni cara dia. Sebab tu hadis selepas ni kan, bila kita nak muzakarah Quran dulu, kita muzakarah hadis ni. Dua hadis ni paling kurang lah. Ni contoh hadis Ibnu Abbas dengan hadis Abu Zar radhiyallahu anhu. Hadis berkenaan dengan iman, supaya mari rasa ta'zim. Sebab kalau tak ada rasa ta'zim, waktu kita jadi tawar. Bila kita ada rasa ta'zim tentang Allah, sebab kita begitu hebatnya Allah SWT, dan khususnya hadis Abu Zar, Allah Ta'ala beritahu nak nyatakan tentang kehebatan dia tu. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, hadis rawahu Muslim, dan Nabi Allah Ta'ala berfirman apa dia? Awal kamu, akhir kamu, manusia kamu, jin kamu. Dan apa dia? Betapa Allah Ta'ala ni begitu kaya, begitu tidak berhajat pada siapa-siapa. Semua taat pada Allah seperti mana orang paling taat, tidak menambah kemuliaan Allah. Begitu juga awal kamu, akhir kamu, manusia kamu, jin kamu, semua derhaka pada Allah seperti mana orang yang paling derhaka sekali, tidak mengurai kemuliaan Allah walaupun sebesar zarah. Kemudian Allah Taala berfirman lagi, awal kamu, akhir kamu, manusia kamu, jin kamu berkumpul di satu medan, dia semua mohon pada Allah SWT segala hajat, baik daripada zaman Nabi ada sampai hari kiamat, manusia dan jin, waktu yang serentak. Allah Taala kata apa? Aku boleh sempurnakan. Tengok bagaimana pendengaran Allah. Jadi Allah, aku boleh sempurnakan semua permintaan kamu dan tidak berkurang daripada khazanah aku, malaikat seperti mana jarum yang dicelup dalam air dia akan. Ini Allah, ni kitab yang kita baca ni. Bagaimana ilmu dia, bagaimana dengan kudrat dia, bagaimana dengan kehebatan dia. Kalau kita faham lagu ni kan, bila kita buka kitab Allah, mari rasa kebesaran itu kan, maka basirah tu akan masuk dalam hati kita. Tapi kalau tidak ada gambaran begini, tasawur begini, bila kita baca kitab Allah, kita rasa biasa. Tidak sengaja. Sebab tu cara Nabi SAW. Ini para sahabat bagi tahu, hadis daripada Ibnu Umar, hadis daripada Abdullah bin Jabir, nak bagi tahu kami ketika ni sahabat-sahabat muda, ketika mana mereka kanak-kanak ulam lagi, nak kami diajar nak cakap tentang iman dulu. Nak barulah kami belajar Quran, dengan sebab Quran bertambah iman kami. Jadi Allah hadirin yang cipta kita, yang cipta langit dan bumi, telah hantar Jibril AS menjumpa Nabi untuk wahyu ke, bagaimana untuk keluarkan manusia daripada segala kesesatan, segala zulumat. Dan ini cara dia. Dan banyak-banyak wahyu kan, 30 juzuk ni, daripada Lauh Mahfuz langit dunia 30 juzuk seperti mana depan kita ni. Tapi Allah Taala pilih surah ni dulu diturunkan. Cara dia tengok Allah Taala perkenalkan kepada dia. Ayat kita baca, Iqra bismillah, bacalah dengan nama Tuhan kamu. Tengok guna nama Tuhan kamu. Dengan Allah ni Tuhan kamu, perkenalkan Allah ni siapa dia? Tuhan. Siapa dia Allah ni? Alladzi khalaq, yang mencipta. Cipta ke apa tak ayat maf'ulun bih, sebab nak ayat umum belakang. Dia yang cipta belakang.
Ni Allah Tuhan kamu ni pencipta segala-galanya. Dia baca ke apa dia tak ayat juga. Tak ayat juga. Supaya kita memikir, dia renung, dia tengok kehidupan Nabi, baca Quran. Ni baca pertama sekali. Baca yang menyebabkan orang tinggal. Orang tinggal. Nah, sahabat bila tengok ni, Nabi bila tengok ni baca ni, sebab tu jadi lagu lain. Kita baca juga ni, tapi kita baca belakang kecuali hak ni. Kita faham belakang kecuali hak ni. Nah, sebab tu jadi sepon ni. Jadi sepon kita lah ni. Ni sepon kita lah ni. Orang lain faham belakang. Padahal orang lain tu sahak ni lagi mudah. Hak ni lagi mudah. Tapi ni wahyu pertama ni. Iqra bismillah. Cuma yang jadi kita rasa baca dah Quran tu sebab kita faham baca tu seperti mana. Allahu akbar. Jadi begitu simple, pemikiran itu terlampau terhodok. Baca dah, ya faham baca. Sebaca-baca. Tak baca dalam bahasa Melayu, baca dengan faham. Baca bahasa kita, bahasa Melayu. Bila sebut baca tu faham. Jadi Allah Taala kata bacalah dengan nama Tuhan kamu. Siapa dia Tuhan kamu ni? Yang mencipta. Tak ayat apa ni? Dia belaka cipta. Kemudian khalaqal insana min alaq. Dia yang cipta manusia daripada alaq. Proses kedua, proses pertama tak ayat ni pun ajib surah ni. Nama surah ni al-alaq. Alaq ni apa ni? Proses kejadian manusia yang kedua. Yang pertama air mani. Lepas bercampur air mani tu alaq, dia jadi alaq. Alaq ni kok gantung. Seketul sebuku darah. Seketul darah yang tergantung pada rahim. Ini keadaan ni paling lemah sekali. Dari surah yang nama alaq. Alaq ni bergantung. Hubungnya ada hubungnya. Ada hubungan ni aja. Allah Taala nak ayat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bagi tahu pada kita. Ni surah ni Allah, siapa dia Allah Tuhan kamu ni yang mencipta segala-galanya. Dia jadikan kamu. Jadi kamu ni asal daripada Allah. Dia cipta kita keadaan paling lemah kali kita. Allah. Bila-bila masa boleh jatuh. Boleh jatuh. Dia boleh mekak di rahim tu. Dan iqra wa rabbukal, bacalah wa rabbukal, Tuhan kamulah paling mulia. Ni Tuhan kamu yang paling hebat, Tuhan kamu yang paling mulia. Tadi kudrat tadi. Siapa dia Allah? Ya Rabbukal Akram, alladzi 'allama bil qalam, yang ajar dengan qalam. Ajar siapa dia? Ajar semua makhluk. 'Allama ni tak makhluk lebih tak ada, semua tak ada makhluk. Alladzi yang ajar dengan qalam. Qalam pun sini hadirin hadirat, bukan pensel, bukan pen kita ni. Tak. Orang Mekah tak kerti baca, tak kerti tulis. Sedangkan Allah Taala ajar belaka, orang tak kerti baca, tak kerti tulis. Sebab tu orang ingat qalam ni dengan pen ni dia tulis bil qalam wa bi ghairil qalam, dia tambah lagi. Dengan qalam apa dia tambah gitu. Allah Taala dia ajar bil qalam. Qalam ni perkataan macam zaman kita kan, zaman kita ni nulis dengan pensel kan kita. Kita tak dengan pensel dalam ni. Tak, kita ada keyboard. Tu kan. Jadi qalam ni pen tidak ni. Kita kena ambil kalimah asal dia. Qalam ni pen. Qalam ni dalam kalimah bahasa Arab sebenarnya dia alat membezakan. Sebab tu qalam tu dipanggil qalam kerana dia boleh membezakan huruf yang dia keluar daripada tu, dia boleh membezakan jadi huruf. Kalau orang Melayu tu bahasa Melayu, orang Cina tu jadi Cina, dan orang putih tu bahasa Inggeris, orang Arab tu Arab. Dia membezakan. Qalam tu dia boleh membezakan. Sebab tu alat membezakan. Sebab tu kalau kita letak qalam dengan makna asal lughawi, asal bahasa dia, yang membezakan. Manusia belajar bukan dengan qalam saja kita belajar. Kita belajar dengan mata, tengok orang tak belajar mendengar kan. Kita belajar dengan mendengar. Kita belajar dengan melihat. Kita belajar dengan sentuh, kita belajar dengan qalam. Jadi Allah SWT bagi tahu, bacalah dengan nama Tuhan kamu yang paling. Dia ajar segala makhluk dengan qalam. Semua ada qalam dia. Tak, mata ada qalam, mata boleh bezakan, telinga boleh bezakan. Ni kalau kita sebut manusia. Kalau sebut binatang lain, ada qalam dia. Dia boleh kenal anak dia boleh kenal makanan dia boleh kenal, ada, dia boleh ambil ni semua. Sebab tu allamal insana ma lam ya'lam, dia yang ajar manusia apa yang manusia tidak tahu. Dia bagi tahu semua ilmu yang ada ni daripada dia belaka. Sama ada ilmu yang dia ajar pada manusia ataupun bukan pada manusia, pada malaikat, pada jin semua. Jin belajar dengan apa? Dengan qalam juga. Tapi dengan qalam dia ada qalam dia, dengan alat yang boleh membezakan. Besar alat boleh membezakan. Tengok orang buta huruf kan, tak boleh beza buta huruf. Kita nak belajar tak tahu warna apa, sebab dia tak nak bezakan. Sebab tu qalam ni sebenarnya alat yang membezakan. Jadi bila kita letak qalam dengan alat membezakan, dia jadi maknanya lebih luas lagi, dan kita akan rasa puas hati. Dia betul. Sebab tu dalam bahasa dia panggil kat kuku kan, taqlim al-azfar.
taklim. Sebab untuk membezakan. Jadi ini 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW pemula. Jadi 5 ayat pertama ini yang mana paling puas hati. Allah Ta'ala mula perkenalkan dia kepada kalau kita guna bahasa kita ni, wahyu pertama, bacalah baca wahyu Allah, baca kitab Allah. Baca supaya apa dia? Supaya kamu kenal Tuhan kamu. Siapa dia Tuhan kamu? Yang mencipta segala-galanya. Dia yang cipta kamu. Dan kamu tu begitu lemah. Tadi kita baca. Dia bacalah dengan baca lagi wahyu. Sehingga kamu tahu bahawa kemuliaan hanya daripada Tuhan kamu. Kemuliaan hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dialah yang ajar segala makhluk ni. Dialah yang ajar manusia yang asalnya manusia ni tak tahu. Jadi kali 5 ayat ni Allah tak nak bagi tahu dia sebagai Tuhan kita. Tengok bahasa diguna Tuhan. Bukan nak bagi tahu, bukan maklumat supaya ihsas timbul, rasa timbul. Sebab bila rasa timbul kita sebagai makhluk, Allah sebagai Khalik, bermula islah ke berlaku. Kalau kita tak rasa kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, Allah sebagai Tuhan kita yang sebenar, payah nak islah. Kita sebagai maklumat Allah sebagai Tuhan umum kita, tak ada seorang kita. Bila tak ada seorang kita tak akan berlaku islah. Sebab tu Quran dia Allah, ayat-ayat diturunkan oleh Allah SWT untuk timbul ke ihsas ni. Ihsas supaya rasa kita ni makhluk Allah. Allah ni sebagai Khalik kita. Maksudnya kita ni hamba dia. Allah ni Tuhan kita yang sebenar-benar. Ni asas dia ni. Dia ni kita kena muzakarah. Dan kita begitu lemah. Dan kemuliaan daripada Allah. Dan segala ilmu daripada Allah kita tidak tahu. Ni Allah nak bagi tahu kepada Nabi SAW. Wahyu yang pertama, 5 ayat pertama ni. Bila kita muzakarah ni kita nak ayat pertama. Kemudian Allah Taala bagi tahu sambungnya. Surah ni sangat besar. Surah ni sebenarnya menggambarkan keadaan dakwah Nabi dalam masa 2-3 tahun ketika mana peringkat awal dakwah Nabi di Mekah. Kalla, kemudian Allah bagi tahu ni kalimah zajar, kalimah apa dia? Sebagai peringatan, kalla, jangan begitu wahai manusia. Jangan kamu tidak mahu tunduk pada Allah Tuhan kamu yang begitu hebat ni. Innal insana la yatgha. Allah bagi tahu pada Nabi asal kamu. Kalla innal insana la yatgha. Allah Taala bagi tahu ni sesungguhnya manusia ni pasti akan jadi zalim. Kata ni dai dia kena tahu, Nabi sebagai Nabi dia kena tahu, kita kena tahu, dan orang soleh kena tahu. Manusia ni tanpa agama, hadirin hadirat, dia akan jadi lagu ni. La yatgha. Dia tak boleh nak biarkan jadi molek kita dah. Allah nak bagi tu ni sifat kejadian manusia. Innal insana la yatgha. Macam nasi dia terdedah biar gitu basi dia. Kita boleh apa? Kita buat heran, mak apa? Dah tak jaga molek, tak terdedah gitu. Jadi rosak. Manusia ni tanpa agama la yatgha. Allah bagi innal insana siapa-siapa apa? Bila dia rasa ar-ra'ahu istaghna, bila dia rasa dia tak berhajat pada siapa-siapa. Bila dia kaya. Bila dia kaya, ni manusia akan rosak. Bila dia kaya, bila dia ada pengikut, tak tanpa agama, dia akan rosak. Dia akan rosak. Lalu ni nampak molek tu sebab salah tu ya. Terang bagi, dia akan rosak. Tak, di kedai kopi dalam beg tu ada 20 ya. Apa lembek tu kat tak. Tegur orang gitu, nak panggil tak berani dah. Takutnya mari duduk, kena bayar pula. Tak. Tapi tu ada 2,000. Oh, panjang tu kat kok. Soror dah lalu. Oh mari aku mari manusia dia memang gitu. Dunia ni kita akan tengok Allah Taala konsisten nak ajar pada Nabi supaya Nabi dan dai faham apa manusia jadi rosak. Manusia jadi rosak. Allah bagi manusia pasti akan jadi rosak. Ar-ra'ahu istaghna, bila dia rasa dia tak berhajat pada siapa sebab dia kaya, sebab dia banyak pengikut. Dia penawar dia lalu. Inna ila rabbikar rujaa. Tengok ayat. Bagi tahu manusia ni kata apa kamu usaha akan rosak. Punca kerosakan istighna. Bila rasa tak berhajat. Pertama-tama bila rasa tak berhajat pada Tuhan, pada Allah SWT. Oh bahaya manusia. Tak cakap nak egak ni. Ni tengok anak. Tengok tu, anak murid. Anak sendiri ke anak murid ke. Kalau dia rasa tak berhajat pada pak dia, yagi kat nak. Bila dia tak heran pada tok guru dia, pada cikgu dia, lompat pagar. Manusia sifat dia gitu dah. Sifat dia kanun dia gitu dah. Tak lagi dah. Bila dia rasa tak berhajat pada siapa-siapa, bahaya. Tambah-tambah bila terasa tak berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bapa tak berhajat pada Allah, tergelai dengan asbab. Silap faham dengan asbab.
Dan bila ada asbab, dia kata asbab boleh selesaikan masalah dia, masalah bahaya, sehingga dia rasa tak berhajat pun. Sedangkan yang memiliki asbab, yang bagi asbab tu Allah, Tuhan dia. Tapi kerana keterbatasan pemikiran dia, tergelai dengan asbab dia, suasana ni menyebabkan dia jadi lagu tu. Jadi Allah Ta'ala bagi secara ringkas, tengok, manusia ni pasti akan. Sebab tu Nabi perlu buat kerja ni. Sebab tu Nabi perlu buat kena bagi tahu jumpa manusia ni. Allah Ta'ala manusia ni akan rosak. Tahu tak, bila rasa dia tak berhajat pada siapa-siapa. Tak. Dia penawar dia ke boleh anna ila rabbikar rujaa, bahawa tak, tempat kembali kamu Allah, tempat kembali kamu kepada Allah. Bagi tahu pada semua manusia. Bila dia tahu balik dengan ada Allah, khalaq hal. Anak-anak boleh tahu pak ni ngadap pok beki. Tapi kali dia ya laca ya. Ya laca. Tengok Quran susun anna ila rabbika rujaa. Kemudian ara'aital ladzi ara'aital ladzi yanha, ni sampai ke akhir kita. Ini syarah bagi ayat seterusnya ni. 5 ayat pertama tu sebagainya. Sebab tu mudah bila lepas ni hadirin-hadirat kita kena belajar muzakarah. 5 ayat pertama tu Allah tak nak bagi tahu aku tuai kamu, semua tu aku buat belakangmu pun aku buat. Dan mu lemah, kemuliaan daripada aku. Mu tak tahu aku ajar belakang. Mu aku ajar, mu tak tahu ke satu. Ni Allah Ta'ala ni. Kemudian ayat seterusnya Allah tak nak bagi tahu kepada Nabi. Orang soleh ni kena bila kamu sedar ni, mu tu hamba aku, mu tu makhluk aku, maka kamu kena bagi tahu seluruh manusia. Sebab apa manusia ni kalau dia tak tahu perkara ni, dia rasa tak berhajat pada Allah SWT, dia akan jadi zalim. Dan pertama bila diberi kekayaan. Ara'aital ladzi, ayat seterusnya ni Allah Ta'ala bagi tahu contoh pada kita ni. Ara'aital ladzi yanha, ni contoh orang tara tu. Contoh orang ni. Bagi tahu pada aku ni uslub dia Allah, sebab tu bukan nak bagi tahu, uslub dia Allah begini. Ara'aital ladzi yanha, dalam bentuk cerita, dalam bentuk cerita waqi'. Kalau kita baca asbabun nuzul kan, ni keadaan Abu Jahal. Abu Jahal ni contoh orang istirna. Dan Abu Jahal contoh bukan semata-mata Abu Jahal. Abu Jahal ni hanya kita bagi tahu tadi kan mukadimah, Quraisy dia tak buat gabar-gabar tu secara infradi, tak ada, dia buat secara ijtimai. Ada Abu Jahal bila dia nak pergi akad batu, ketika mana Nabi sujud nak hacur kepala, tak kira dia ikut dia bukan buat keputusan peribadi tu. Dia dah mesyuarat dah dengan Quraisy, dengan Darun Nadwah tu masih izin daripada Darun Nadwah. Sebab dia begitu keputusan dia. Sebab dia kena jaga keluarga dia. Keluarga dia. Jadi Allah SWT bagi tahu pada kita ni, kamu akan hadapi keadaan lagu ni. Manusia, bila kamu buat usaha untuk ajak manusia pada Allah, akan berhadapan dengan orang zalim lagu ni. Dan kamu kena sedia. Cuma Allah Ta'ala ara'aital ladzi yanha, bagi tahu pada aku. Tengok Allah Ta'ala ara'aital ladzi, dalam kalau bahasa Arab dia panggil akhbirun, bagi tahu pada aku. Ayat ni dia terjemah dia kan akhbirni, bagi tahu pada aku. Alladzi yanha, berkenaan dengan orang yang yanha. Orang yang lari ke dia abdan idza shalla, seorang hamba yang nak sembahyang, hamba yang soleh nak sembahyang pada Allah Subhanahu, nak taat pada Allah Subhanahu, nak beribadat pada Allah Subhanahu taala. Ni zalim dia sampai tahap ni. Dahlah dia tidak mau beriman dengan Allah. Dia halal orang daripada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi diberitahu melalui panduan ni supaya tak heran ni kita nak ajak orang, kamu tu hamba aku ni, hamba Allah, nak ayat pada kamu, mu tu hamba Allah juga, mari kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mesti taat pada Allah. Kita nak taat pada Allah, dia marah pula. Keadaan akan berlaku lagu tu supaya kita tak heran. Supaya tak heran. Abdan idza shalla ara'aita in kana huda, bagi tahu pada aku adakah patut. Ara'aita ini kita kena muzakarah, bagi tahu betul-betul. Kita guna mikir, kita guna akal waras kita. Patut dak orang lagu ni. Dah boleh lari dia orang nak sembahyang. Bagi tahu pada aku in kana, sekiranya orang dia lari itu berada di atas petunjuk, adakah patut. Tengok makin tak patut. Dia kena dijawab baik gitu dalam muzakarah kita bila kita baca Quran. Ara'aita in kana al-huda aw amara bit taqwa, adakah patut sekiranya orang dia lari seorang maya itu berada di atas petunjuk, dan adakah patut tak kita nak lari orang yang mana dia tidak suruh melakukan supaya kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ara'aita, dia kamu tengok lagi, bagi tahu pada aku adakah patut tak perbuatan yang tengok tanya bertalu-talu, adakah patut tak dia. Allah Taala tanya pak kita ni siapa ni bila kita baca Quran, kita siapa nak ke depan kan
Kita punya pandangan kita ni tak patut ya, tak patut. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Adakah patut tak dia nak lari orang semaya, nak sikit dia nak lari orang yang berada di atas petunjuk, nak lari orang yang mana suruh perkara takwa? Adakah patut tak dia sendiri itu kadzdzaba wa tawalla? Adakah patut orang lagu dia sendiri itu kadzdzab, mendustakan kebenaran, berpaling daripada kebenaran? Adakah patut? Tak patut. Kita pakai hot. Alam ya'lam bi anna Allah, tidakkah dia tahu tak buat kesimpulan, alam ya'lam bi anna, tidakkah dia tahu bahawa Allah Taala lihat ni? Kalla, jangan begitu wahai, jangan siapa pun jadi lagu ni. La in lam yantahi, kalau dia tak berhenti, la nasfa'an bin nasiyah, kami akan pegang ubun-ubun dia, kami akan tangkap ubun-ubun dia. Tengok nasiah, tengok ulama-ulama kita bahagian kaji otak ni, tempat buat keputusan belakang automatik, tengok perasaan sini buat keputusan, sini buat keputusan, sini tengok lanas mana kami akan pegang nasiah, nasiyatin kadhibatin khati'an, ubun-ubun dia yang mana situ dia buat keputusan mendustakan kebenaran, lepas tu buat kesilapan, menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu maknanya kalau Allah Taala tanya, tidakkah dia tahu Allah Taala lihat dia? Kalau dia tak berhenti, kami akan pegang hubung, tangkap dia. Oh, dia marah. Bila dia pula suruh berhenti, dia pula suruh berhenti, suruh Nabi berhenti, suruh orang nak islah ni suruh berhenti. Bawa lah buat gini, bawa ni. Allah Taala kata falyad'una dia, ikut dia lah, dia panggil gugur dia. Falyad'una, tengok bahasa, falyad'una dia, biar dia panggil gugur dia, popok dia tu, kelak-kelak dia tu. Sanad'u zabaniyah, kita akan panggil zabaniyah, kita akan panggil guru kita. Sanad'u zabaniyah. Kalla, jangan begitu wahai hamba, la tuti'hu. Allah Taala kepada Nabi, ini tekanan yang kamu hadapi oleh orang lagu ni, ini daripada Darun Nadwah ni. La tuti'hu, jangan ikut, jangan ikut. Lepas tu tak ikut kan bahaya kan. Wasjud waqtarib, sujud ibadah, wasjud waqtarib. Sebab tu sebenarnya bila Nabi terima wahyu kan, tak, Jibril mari jumpa Nabi lalu, ajar wudu, dia ajar sembahyang, ajar wudu, ajar sembahyang lah. Cuma sembahyang bukan sembahyang kita, sembahyang 2 rakaat lah, sembahyang 2 rakaat, ajar wudu, ajar sembahyang. Sebab tu peringkat awal lagi, walaupun ayat wudu ni surah Maidah, tapi sebenarnya dalam riwayat ada sirah, ada awal lagi, dia memang pun Nabi tak pernah sembahyang tanpa wudu. Jibril mari ajar wudu. Ya, wudu ni amalan lama, amalan bukan amalan umat ni. Umat dulu pun ada dah ambil wudu kan. Kisah Juraij, dak kisah isteri apa Hajar, dak kisah isteri Nabi Ibrahim, dak ambil wudu sebelum sembahyang. Jadi Allah Taala ayat pada Nabi lah, apa pun tekanan yang kamu hadapi dari dakwah kamu lah tu, jangan ikut. Lepas tu tak ikut yang bahaya, wasjud waqtarib, sujud pada Allah SWT, dia hampir kepada Allah SWT. Kita sambung faham insya-Allah. Subhanallah. Azab.